hotel kita. Good morning. Betul Vietnam ke? Oh, betul Vietnam. Ada betul sah. Betul siap dah. Mari enda belok balik. Hari ni nampak masuk paik dah. Tarik enda. Betul. Email. Boleh. Mana on motor kita? Motor kita. Motor kita itu. Enda beres dah. Betul dah sikit tu nampak. Tak ada safety lah sudah pakai luajing. Pengang kawan semalam pakai luajing. Soyok dah. Hari ni pakai safety lah. Boleh lah. Tak si pakam mai. Okay, let's go. Tu grup Mak Saleh. Oh, Mak Saleh yang sewa motor CRS 300. Mungkin sewa mahal sikit. Ramai kita gambar tu. Oh, kita pergi gambar. Apa saya tu? Okey, nanti kita bergerak menuju ke tempat tinggi lah. Dia tak bukit betul tu. Cuma sini ni kekurangannya dia ni. Jerbu kuat sangat. Nampak tu? Situ bukit comel tak? Depan belakang semua kawasan bukit. Tapi tak nampak. Bila kita naik tempat tinggi nak tengok view pun memang tak ada. Tak nampak. Satu kekurangan lah di Vietnam ni. Okey, video kita lah. Lihat lah. Bersama Seru. Motor. Ya. Aku nak tali. Pokok kat langit. Tengahnya aku. Kau buat lah. Bahangnya. Apa? Oh, ada sini. Sini, kau sini pula. Tak ada view. Tak nak layangan. Kita naik pucuk ni lah, pucuk mana kita naik. Pucuk tu, pucuk. Ada? Ya. Ada
Ada kafe atas ni. Ya. Ada. Eddie. Tengok aku biasa agak berapa relax. Betul. Dia rebah atas tanah. Lepas tu pakai safety dah aku mai tak bakar. Yang ini bakar dah deh. Itu complete lah ada belakang ni. Tak apa lah kalau rebah pun. Slow kau kalau kau. Motor ni slow gila. Mu 25 2 3 rasa. Aku 2 mil lah. Tengok kau naik drone. Main nak di stand by gampang. Sampai sejuk sikit sini. Tak bukit lah ni. Biasa lah halu. Biasalah. Ni, mudah ni jarak ni lagi. Ada main lagi. Bawa ada video. Mana ada awak hit motor. Oh, hit. Bidi. Kalau aku rasa dah kerja aku tahu semua tau. Nak teh. Oh, sejuk eh? Mudah ni. Eish. Aku duduk belakang tu. Jadi ni Glecoh ni memang out of this world lah. Glecoh ni out of this world tak go ya. Tinggi sungguh. Tapi okey lah, tayar bunga. Tak ada masalah lah, tak tukar pun boleh ni. Aduh, jalan lagi ni. Okey. Teri. Nice. Kalau tengok kepada jalan ini memang menjerokkan. Jalannya lugu apa ni? Lugu
Lurus hiking, okey, lurus hiking memang jalan motor dah. Tapi jalan motor pun dia single tree. Aduh, kalau tengok bukit bawah tu memang tinggi dah. Ya gelecah balik kiri tak apa. Jangan gelecah balik kanan. Tapi kekurangan dia satu je sini dah. Dia terlampau kuat debu. Jerebu. Mungkin kalau hujan sikit dia basah jalan. Sedap ni. Rupa di Nepal dia jalan lembab, dia tak debu sangat. Adik musim kemarau dok berkali tu hari ni. Jadi debu yang teramat kuat. Oh gila jalan. Molek tu. Logo you kuat tu situ tu. Ni jatuh dalam padi Oh, mandi basah tubuh. Oh, sejuk air dia. Sedap ada mandi. Ada bukit. Oh tu, pakai kuda jaga padi. Tidak jaga padi lagi. Okey, tengok ni. Tengok tu. Petani ni. Ni kalau silap cara sikit ni. Dalam cerung. Nak kawal motor tu kenalah haruslah mantap. Kalau tak cukup mantap ni memang payah lah. Dia kata kena ngasuh ayat muda. Eddie nak buat petah dekat Eddie. Setih lah kau gak. Hebat lagi. Lagi maaf lah tak boleh nak tunjuk mana view deh. Pasal jalan ni kena fokus yang ekstrim. Kalau tempat-tempat gini tu boleh lah kita share sikit view. Tu lagi tempat batu ni tak boleh nak share mana lah view. Kena fokus ni. Kalau boleh jangan tukar. Maknanya kita imbel motor betul-betul imbel lah. Kalau tukar dia lagi out of control. Ni kita imbel motor. Kita lepak lah motor gimana pun. Dia aja jangan balik. Jangan lepak kat cerung. Lepak kat mana tempat selamat. Dipotong gak dah. Gak tu pun lembek. Tukar lah nak dah. Nak yuta hak ni pun. Ditinggal dah digigit. Gila dah. Kau tinggi dah. Kita menaiki bukit yang bertambah tinggi Kalau kita tengok tu kalau nampak set-set dia bawah tu okey lah sikit. Sedap lah. Debu pun kuat Jadi sakit tekak pula dah. Ikut lemon ni dekat-dekat lah. Tak pakai mask
Tadi kita biar naik motor pergi dulu okey, ni dah contoh-contoh jalan dia dah. Kalau nampak not bad. Betul, jalannya begitu ekstrim. Ni kalau jatuh ni memang pabor sungguh lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada pokok. Lepas tu curang dia tu betul-betul curang. Bukan kata boleh tahan. Tak ada tak tahan. Okey, kita tukar bateri dulu lah. Bateri ni. Ni lah. Okey ya. Tinggi. Memang tinggi. Tak tahu apa pergi bukit itu ketinggian. Kita berhenti tukar bateri GoPro. Kita sama berjalan ni. Kalau ni Eddie, Haji, yang tu guide seorang duduk depan. Ni kita 3 orang, 4 orang duduk depan. Yang ni lain tadi semua tak ada. Tak ada, susah. Jadi tak ada masalah. Selagi motor hidup, selagi itulah tak ada masalah. Kalau motor mampu, memang bermasalah. Motor mampu bermasalah. Ni pucuk lah. Okay, alhamdulillah kita jumpa grup kita. Yang lusa guys, sesak. Tak ada masalah. Apa tadi? Ni lah view dia. Kita berhenti dulu atas ni. Lihat dulu. Makan sini oh. Tu ada air boleh basuh. Memang tinggi. Not bad. Tu view utama ni. Sini kita berhenti dulu. Lama ni luar kat atas. Padu. Okey. Trip hari ni agak menarik sebabnya dengan naik ketinggian ni dengan hardcore puas hati sikit daripada maring. Mungkin kita tak ada lagi jumpa tempat menarik. Mungkin esok lagi menarik, lusa lagi menarik. Kita berhenti di apa ni? Yang Semai Coffee Shop. Johnny. Main ke betul? Jangan jejak batu. Chihuahua. Ada duduk bawah tu tadi. Lawa tunggu sini tak apa. Situ. Comel. Tapi kurang apa gunung Sapsa. Kau atas lokasi. Tak tahu tu rumah tu. Ada sakitnya. Nama dia tu kali bino ke tu. Dia mesti kau lah ke tu. Ada kami jalan tu. Okey baik. Dia mesti ya ada. Ikut jalan batu tu. Okey. Teh IPSC. IPSC. Ya. Oh ya. Tak ambil air. Ni naik butir lah. Baik kembali. Kursi lah. Tak minum banyak lagi. Okey baik. Kasih dia. Makan lagi dia hubung lagi. Lagi ke pagi ni? Hom. Mana ke pun? Wadah. Baik. Mana tanya? Dia lain. Buah hati. Di ayah
Semua. Kita bagi ya. Air mana minta ini? Kita mati. So yang ambil. Gapa? Sudu. So, nak tiba habis aku ni. Ambil ni apa dah. Aku tak ada lagi kau cuba lagi. Eh? Di goreng. Aku mak ya. Kenapa sih? Here one. Ya kan. Miss. Okay, thank you. Kalau makan ni. Eh, dari dah. Ikut minta. Oh, sedap air. Sedap airnya. Airnya. Airnya dia rasa manis. Manis asam walaupun cuma sikit lah pasal kecil ya. Bobo. Kau pun. Badak mana lagi? Dừa đấy có. Mana ni kau roti? Airnya. Ni masuk. Mana muda kau? Ada. Oh, nampak tak sud. Do you have spoon? Spoon, yes. Spoon. Ah, yes. Okay, thank you. Okay, dia tu. Mana? Aduh, sekala duk tengok video YouTube Mak Saleh lah. Dia naik tempat tinggi ke hok rupuk-rupuk pendek. Ni kita naik balik Thailand. Gimana dah? Rupuk pendek kan. Kayak apa? Nak diri tak cekak lah. Ikut yang alik betul. Dia tubik aku rasa yang alik tubik yang alik. Tak tahu tubik mana. Tapi kalau telefon ada bateri ada masalah. Nak kerja pun je. Dah kita mau ikut lain tadi. Yang mau ikut lain tadi. Ya, tahu kan tu bawah kat tepi tu. Aduh. Gila jalan apa. Kamu ada depan ke? Mana bukit ni? Aduh. Alah. Aduh. Nangis. Entah apa nak lah. Jalan apa gerah. Suspension motor pun tak sedap mana. Aduh, kalau naik KTM ni dia itu kayak mana pula.
Supo aku meh. Aku tak ada oyak. Saat ni mu ayah ni. Yalah, oyak tak makan biasa gitu lah. Telek lah dah. Aku bertelek ni. Aku bawa kan. Oh, jalan lagi ni sedap kot ni. Oh, nampak lah. Dah lain nampak lah hotel ni hotel lain daripada Malaysia sikit. Nampak lah macam hotel Mak Saleh lebih kurang gini. Kau dah model tu duk main off road. Pine tree. Udeh goreng, kakung goreng belacan, sup. Oh, makan yang malam ni. Ni. Boleh pinggir jilid dah ni. Homestay kita. Homestay kita ni kita duduk di kawasan air panas semula jadi. Di setiap resort kawasan ni dia semua akan ada kolam lah. Kolam tu dia sambung lah pipe dia tu. Tu pipe untuk cuah air panas sini lah. Setiap resort sini kawasan ni penuh dengan ada kolam belakang lah. Kolam untuk air panas lah. Kalau tengok dalam bilik air dia rare lagi. Sebabnya dia setiap bilik air dia tak ada kolam. Kolam untuk kita duduk, kita mandi lah. Antara kita boleh buka air panas ataupun air sejuk lah. Jom. InsyaAllah tengok. Aduh. Kawan dia tu dah tunjuk. Okay.